macam kau nak jadi seorang selebriti, jadi artis? Okey, waktu kecil, saya 4 tahun dah boleh membaca. 4 tahun dah boleh membaca secara lancar. Ini benda anugerah benda anugerah. Betul. Saya bersyukur sampai sekarang. Membaca dengan tulisan ke mengeja ni? Membaca dengan tulisan. Okey. Kiranya apa orang dewasa buat waktu tu, saya dah mula buat. Kenapa kau boleh awal mak kau ajar ke, kau diimajikan ke? Mungkin orang kata genetik. Mak ayah saya cikgu. Oh, mak bapak cikgu, patutlah. Jadi 4 tahun dah pandai membaca ni. Ya, sebab bila saya ingat balik zaman-zaman kecil, saya bayangkan waktu saya kecil pun ada satu fasa tu memang saya tak bercakap dengan mak ayah saya. Kenapa? Gaduh. Itu saya baru setahun. Yelah, dia tak dia. Sebenarnya kan gaduh kan tu. Masalah kala ke. Tapi macam kena terai kita ni Okey, setahun tu tak cakap. Tapi dah kan. Kan? Yang 4 tahun tu membaca. Ini sekejap namanya. Sebab aku ada kawan aku ni, dia rumah dia buat macam jaga budak-budak tau. Jaga budak-budak. Jadi jangan tahu lah. Jangan tak fikir sangat. Tak boleh. Dia tak boleh. Tak, sebab saya risau. Penjaga budak-budak. Bukan. Jadi Tolong ya bang bukan. Jangan ikat tali dekat kaki kuda. Bukan. Tak, sebab kau cakap tadi tu, kau 4 tahun dah pandai membaca. Jadi macam member aku ni, mak dia ni memang rumah dia ni tempat budak-budak tinggal. Jaga yang sampai ke malam, lepas tu dia tidak hantar balik kan. Jadi ada kawan aku ni, dia selalu lepak kat situ. Kawan kau budak-budak juga? Budak juga member aku ni budak nakal lah. Selalu lepak kat situ kan. So bila dia selalu lepak kat situ, budak-budak tu sebenarnya belajar apa yang dia ajar ni tau. Contoh? Contoh macam cakap, budak tu tanya, bukan budak tu tanya, orang luar lah, mak bapak lain kan. Datang tengok anak dia, ditanyalah. Anak orang ni kan, pandai budak ni, dah selalu kat sini kan. Pandai aja ayam, ayam tak pandai, babi pandai, Betul lah tu, yang lepak tu kawan-kawan kan kat luar tu memang sepiji lah, betul lah. Kalau dah pandai je babi tu memang kawan-kawan kau lah semua. Kita terbuka cerita tu pasal habiskan. Kena habis kan. Aku takut tergantung kan. Kau takkan dapat juara ni. Jadi itu kadang pembelajaran. Budak-budak ni memang cepat tangkap. Ya betul. Kalau kau selalu ajar, dia dapat. Okey, sebab tu saya cakap mungkin genetik juga. Sebab mak ayah saya cikgu. Bila mak ayah cikgu ni, kadang-kadang bila dia orang overtime, ada kelas tambahan, anak akan stay dengan dia orang. Betul lah sekali. Dia akan mengikut. So untuk saya waktu tu kanak-kanak, bila kita tengok, apa yang ditulis kat itu papan hitam ni? Apa yang ditulis kat papan hitam ni? Lepas tu saya tengok kadang-kadang kapur tu terkena muka murid. Ini apa pula? Okey. Faham kan? Faham. Aku pemadam pernah singgah kat telinga. Ya. Kita tak tahu apa tu yang berlaku sebenarnya zaman-zaman dulu kan. Kapur kat muka